Mana budak ni? Hutang tak nak bayar. Cute, ada barang tak? Barang. Hutang lepas pun kau tak bayar lagi. Minggu depan aku bayar lah sebab minggu depan aku dah ada kerja dah. Tolong Cute. Kau bayar Okey, Kau tak bayar, aku cari kau sampai lembah cacing. Okey, boleh. Okey. Nikmat dunia. La 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 la. Tak. Tak mau tidur ni kan. Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Tu macam Kemal je. Bolehlah aku ajak dia solat kali. Asyhadu an la ilaha. Weh Man, jom lagi solat. Siapa kau ni? Solat? Kau pergilah solat, tak payahlah ajak aku. Serabutlah aku dengan kau ni. Serabutlah kau datang kat sini. Man, aku ajak kau solat je, bukan pergi gaduh. Tak payahlah tertengking aku macam ni. Kau nak pergi. Jangan serabutkan aku, boleh tak? Kau lah Man, aku dah tegur kau. Aku tegur kau solat je. Okey lah, lantak kau lah. Assalamualaikum. Dah cakap. Mana sial ni? 2-3 hari aku cari dia. Mana sial ni? Dah 2-3 hari aku cari dia. Oh, kat situ kau rupanya. Kau tunggu sekejap lagi aku sampai. Sial lah. Kau bangun. Bang. Kau bangun. Bang. Kau bangun. Bang, bagilah saya masa lagi seminggu bang. Tak ada. Aku bagi masa lama dah kat kau ni. Tolong abang, saya baru nak kerja bang. Dah sebulan aku bagi masa kat kau. Tapi kau tak terbayar pun. Okey, tolong abang, bagi saya seminggu lagi bang. Kau ni. Ya Allah, asal diorang gaduh tu. Ya Allah. Weh Man, kau okey tak? Kopal, kau ni siapa? Sekarang ni dia hutang aku. Buat apa? 1,000 lebih. Kau nak bayar ke? 1,000 lebih hutang dia dengan aku. Okey, tak apa bang. Biar saya je yang bayar. Bagi saya masa seminggu je. Seminggu lagi? Sekarang ni aku dah bagi masa kat dia lama. Sebulan. Sialah. Kau ni. Tak payahlah gaduh. Benda boleh bincang. Sekarang ni kau tak puas hati apa dengan aku. Kalau tak puas hati, kita fight bawah ni, jom. Sekarang ni kau nak bincang apa? Kalau nak bincang, bincang kat bawah. Kalau abang menjual, saya membeli. Okey. Sekarang ni kau nak backup anjing ni. Lepas ni kau jadi anjing aku pula. Bismillah. Kau ni silap orang ni. Kalau betul kau nak jantan, betul tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau mengucap cepat sikit sebelum kau jumpa Tuhan kau.
Push. Mal, jangan lupa solat, Mal. Mei, dia tinggal aku, Mei. Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku minta ampun, ya Allah. Aku berdosa padamu, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Aku berserah padamu. Aku lupa Engkau, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Lega pun. Mei. Jap. Mei, sekejap Mei. Kau datang punya Ingat kau tak datang tadi. Mei? Kau kat mana, Mei? Rupanya kau tak ada. Semoga bahagia, kawan. Terima kasih banyak tolong nasihat aku. Subhanallah. Kau tak nak? Siapa ni? Siapa tu? Laju pula kereta aku bawa. Siapa? Kamu ke yang buat aduan tadi? Abang yang inspektor ya, bang? Ya, saya. Kenapa, bang? Suspek dah dapat tangkap? Saya tangkap dia kat dalam dah. Serius, Kamu bang? tengok dia betul-betul. Sini kan, muka lanun ni kan. Betul ni, bang. Ni lanun ni kan. Ni kau tengok ni lanun kan. Betul, bang. Betul, bang. Ni lanun kan. Betul, Kau bang. cakap betul. Betul. Ya, Terima kasih, bang. Terima kasih, bang. Banyak, bang. Terima kasih, bang. Lain kali apa-apa, call saya. Okey, terima kasih, bang. Kau duduk diam dalam. Tampar muka kau. Terima kasih, bang. Okey, ada